Okey, hello guys, jumpa lagi dalam video kali ni. Untuk video kali ni ada yang DM aku tanya, cerita Sat macam mana aku buat pantang masa aku sakit dulu. Okey, yang ni aku cerita banyak video aku dah dekat belakang-belakang tu, tapi cuma kesian kat hampa lah, hampa nak scroll yang mana yang baru follow aku, baru tengok jumpa video aku ni, mungkin malas dah lah nak check yang banyak video-video aku yang kat bawah tu. Okey, untuk pantang makan ni memang aku pantang gila-gila. Hampa kena ada kekuatan jugalah kalau nak pantang, sebab aku hampir setahun ni aku makan ikan singgang saja dengan nasi putih dan juga hanya minum air kosong saja. Kalau hampa nak tahu cara masak ikan singgang tu, apa boleh google je kat mana-mana. Aku dah share juga macam mana aku masak ikan singgang tu, tapi DM aku lah, aku akan bagi terus yang mana satu video tu, sebab banyak video tu aku pun kesian kata aku banyak yang tanya aku bagilah yang mana video tu, sebab dalam video ni banyak yang aku terangkan. Kalau aku check DM hampa tu, banyak benda aku takut aku tertinggal lah nanti. Okey, bab pantang ni juga sebenarnya bergantung kepada sakit tu, keterukan sakit hampa tu, lepas tu dengan badan hampa react macam mana. So dia takkan sama lah pantang ni. Cuma adalah yang orang share, orang komen pantang macam mana, hampa boleh follow lah benda tu. Cuma aku pantang macam tu dan tak perlu pun nak ikut aku. Mungkin hampa juga boleh makan benda lain, okey, aku makan tak okey, jadi benda tu tak sama, boleh seakan-akan sama. Macam aku bagi tahu yang sakit kita ni takkan ada orang yang sama. Badan masing-masing, keterukan sakit tu pun masing-masing, setiap individu tak sama. Kena try and error. Aku doakan semua sihat walafiat, sembuh daripada penyakit GERD dan anxiety ni. Jumpa lagi in the next video. Ciao.